Assalamualaikum dan hai guys, saya Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi hari ini saya ada sebuah phone baru daripada Vivo, iaitu Vivo V60 Lite 5G. Selalunya kalau kita dengar nama Lite, kita akan fikir mesti banyak benda kena potong. Skrin biasa-biasa, performance cukup makan, bateri pun akan kecil sikit. Tapi Vivo V60 Lite ni dia lain. Kalau korang tengok body phone ni, dia nampak nipis je kan? Tapi sebenarnya dalam body phone ni dia ada bateri 6500 mAh. Dan phone ni juga ada skrin lawa, performance laju dan ciri-ciri tahan lasak yang kompetitif untuk segmen sekelas dia. Sebab tu tagline dia, seronok tanpa henti, tiada risau dengan ketahanan Lite. Jadi dalam video kali ni, kita nak tengok satu persatu apa yang power sangat dengan phone ni. Dan betul ke dia boleh bagi peace of mind sampai tak perlu kita risau? So, jom kita mulakan video ini. Okey, kita mulakan dulu dengan dia punya design. First impression bila saya pegang phone ni nipis sangat. Padahal dalam dia ada bateri besar. Depan dia guna rekaan flat screen design. So dia punya screen tu nampak rata dan bezel pun nampak nipis je, nampak moden. Dan paling penting, bila pegang tu sedap je kat tangan. Tak rasa berat dan tak rasa tebal langsung. Untuk warna pula ada beberapa pilihan yang estetik. Macam dekat tangan saya ni ada warna pop pink dan dia ada juga warna lain. Macam titanium blue, elegant black yang semuanya nampak clean dan minimalis. Dan bagusnya phone ni dibina untuk tahan lasak. Phone ni dah lulus ujian ketahanan yang ketat. Sampaikan dia dapat SGS 5-star drop resistant dan juga military grade certification. Maksudnya dekat phone ni memang dia ada reka untuk tahan hentakan in case phone ni terjatuh. Jadi kalau korang ni jenis cuai ke, kadang-kadang guna phone sampai terlepas dari tangan, korang akan rasa lebih yakin lah dengan ketahanan phone ni. Tak adalah cepat rosak. Dan Vivo V60 Lite ni juga ada IP65 untuk ketahanan habuk dan percikan air. So kalau tiba-tiba hujan, masa korang kat luar, phone ni masih lagi boleh handle. Selain daripada tahan lasak, phone ni best untuk layan konten dan tengok series. Dia punya screen memang cun. Dia ada screen 6.77 inci, 120Hz AMOLED dan ada support HDR10+. Warna dia memang hidup, warna hitam dia betul-betul gelap dan bila scroll social media, nampak sangat smooth sebab ada 120Hz refresh rate. Satu lagi benda best, skrin dia boleh jadi sangat terang sampai 3000 nits. Jadi nak guna bawah sinaran matahari terik pun tak ada masalah nak nampak skrin phone ni. Dia juga ada dual stereo speaker yang volume dia boleh di-boost sampai 400%. Bunyi dia memang sangat kuat dengan efek surround. Jadi kalau korang ni suka layan movie ataupun main game, kalau tak ada earphone pun, dia still rasa immersive. Memang puas. Body tahan lasak, skrin lawa, speaker sedap. Tapi macam mana pula dengan dia punya performance? Vivo V60 Lite 5G ni dia guna chipset MediaTek Dimensity 7360 Turbo. Senang cerita, chipset ni laju dan efisien untuk daily use. Nak buka banyak apps, edit video atau nak main game dengan high setting, semua boleh layan. Tak perlu risau. Dan dengan bateri Blue Volt sebesar 6500 mAh, phone ni buatkan korang tak perlu risau nak bawa power bank. Untuk kegunaan harian, memang tahan sangat dengan screen on time dalam 8 jam. Kalau guna cermat, 2 hari tak charge pun lepas lagi. Plus, Vivo siap bagi jaminan 5 tahun battery health. Maksudnya bateri ni memang direka untuk maintain sihat dalam jangka masa panjang. Kalau bateri habis pun, dia siap ada support 90W flash charge. So tak sampai sejam dah boleh full charge. Dan paling best, charger 90W ni Vivo siap bagi sekali dalam kotak. So dah tak perlu dah beli asing. Okey, part yang paling ditunggu-tunggu iaitu dia punya kamera. Phone ni ada kamera utama 50MP yang guna sensor Sony IMX882. Sensor ni power sebab saiz dia besar. Jadi dia boleh tangkap lebih banyak cahaya untuk hasil gambar yang lebih jelas. Kita mulakan dulu dengan gambar waktu siang. Macam yang korang tengok, kualiti dia memang nampak sharp, warna cantik dan dynamic range dia pun luas. So memang tak ada isu langsung. Memang sangat capable untuk harian. Dan bila guna waktu malam pun still nampak terang. Tengok gambar tanglung ni. Walaupun suasana malam, warna dia tetap nampak naik. Dan detail pada tanglung tu boleh nampak dengan jelas tanpa banyak noise. So dengan sensor Sony IMX882 ni, memang betul-betul mainkan peranan dekat sini. Untuk gambar selfie pula, boleh nampak tekstur skin muka saya sangat detail. Even background dekat belakang tu pun masih jelas. Cahaya dia tak pecah dan dia tak overexpose. Dan ini pula percubaan daripada kamera depan Vivo V60 Lite 5G dengan rakaman 1080p dengan fungsi steady face.
Dan kalau korang ambil gambar dekat tempat gelap, Vivo V City Light 5G ni dia ada AI Master Aura Light. Dia boleh bagi extra lighting yang soft pada muka korang supaya gambar nampak lebih jelas dan terang, tak adalah nampak kusam. Selain daripada itu, dia ada juga feature AI 4 Season Portrait yang boleh tukar gambar background kita. Jadi musim bunga, panas, musim luruh dan even musim salji. So memang sangat seronok untuk tengok gambar-gambar kita rasa macam dekat overseas. Jadi, berbaloi tak beli Vivo V60 Lite 5G ni? Pada saya, phone ni ada package yang balance dan well-rounded sebab Vivo berjaya seimbangkan hampir semua aspek penting. Contohnya dia ada design yang slim dan sedap pegang. Lepas tu dia pun ada ciri-ciri tahan lasak. Saya suka dia ada package entertainment yang padu. Contohnya macam ada screen AMOLED 120Hz dan ada speaker stereo. Lepas tu dia punya performance harian pun laju. Lengkap dengan bateri Blue Volt 6500 mAh dan fast charging 90W flash charge. Dan yang menarik, dia ada kamera Sony IMX882 yang power berserta fungsi AI Master Aura Light yang sangat function untuk low light portrait. So kalau korang nak cari phone yang serba boleh, yang tak akan kecewakan korang dari pagi sampai ke malam, dan yang paling penting, tak perlu risau pasal ketahanan, Vivo V60 Lite 5G ni adalah pilihan yang berbaloi untuk korang pertimbangkan. Jadi, apa pendapat korang dengan Vivo V60 Lite 5G ni? Apa feature yang best dekat phone ni yang korang suka? Korang boleh kongsikan kepada saya. Boleh orang komen di bahagian bawah ini. Sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail untuk video kali ini. Kita berjumpa lagi di lain hari di lain waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.